Masih di Bromo, Indonesia, rombongan 36 orang dari Perak, Malaysia meneruskan kembara ke Surabaya, Bromo dan Malang. Ini adalah Lautan Pasir Bromo. Lautan Pasir Bromo ini luasnya sekitar 10 km persegi. Membentang mengelilingi Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Widodaren, Gunung Kursi dan Gunung Watangan. Lautan pasir ini berada pada ketinggian 2,100 meter dari paras laut. Di sini, peserta rombongan boleh merasai pengalaman dengan menunggang kuda. Apa yang pasti, peserta rombongan telah mengabadi kenangan di sini dengan merakam video dan bergambar. Kawasan ini juga dikenali dengan nama Pasir Berbisik. Kita di mana? Pasir Berbisik. Nama Pasir Berbisik menjadi popular setelah sebuah filem Indonesia dengan judul Pasir Berbisik telah melakukan penggambaran di lokasi ini. Selepas sarapan pagi di hotel penginapan, rombongan bergerak pula ke destinasi lawatan seterusnya. Kali ini, peserta rombongan akan ke kebun apple yang terletak di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Peserta rombongan boleh memetik buah apple dan boleh makan dengan sepuas-puasnya. Terdapat dua jenis buah apple iaitu jenis hijau dan merah. Bayaran hanya dikenakan pada buah apple yang ingin dibawa keluar dari kebun. Dari sana, rombongan bergerak pula ke Flora Wisata Santera iaitu destinasi lawatan terbaru yang terletak di Kota Wisata Pujon, Malang, Jawa Timur. Taman ini berkonsepkan taman bunga, taman permainan hiburan dan ia menjadi tumpuan video serta foto yang menarik kepada pengunjung. Pelbagai kemudahan disediakannya menjadi destinasi ini sesuai kepada semua peringkat umur. Panorama taman yang indah dan menarik di sini sudah pasti menjadi tumpuan lensa kamera para peserta rombongan. Rakaman video dan foto akan menjadi bukti bahawa mereka telah mengunjungi tempat ini. Peserta rombongan singgah makan tengah hari di restoran di Bambu Kota Malang, Surabaya. Bukan makanan sahaja yang sedap tetapi suasananya juga menarik. Para peserta rombongan amat menghargai perkhidmatan cemerlang Bapak Yoga yang menjadi pemandu pelancong mereka. Rombongan berlepas pulang dan tiba di KLIA lebih kurang pukul 3 petang. Alhamdulillah.